demo Slim Talk Plus. Bagaimana ia boleh detox kita punya usus dan badan. Okey, itu adalah air. Okey, kemudian ini adalah minyak. Minyak ni kita makan segala macam kan. Hari raya, betul. Daripada raya pertama sampailah raya ke-14 tanpa henti, betul. Tu segalanya kan. Kita memang suka makan, tak boleh nak buat apa. Roti canai apa semua kan. Jadi macam mana ya, kadang-kadang ramai yang sembelit. Inilah jawapannya. Dengan The Max Slim Talk Plus. Nampak tu ada strawberry, ada berry, ada goji, ada manggis lagi. Okey, kita kena bancuh dengan air sejuk. Tapi ini demo lain tau. Ini demo minyak dengan ni. Minyak tu dia tak nampak dia lapisan atas tak campur ya dengan air. Okey. Jadi nampak bagaimana dia akan serap ya, satu sachet tau. Tengok ya, dia menyerap minyak. Tengok menyerap. Kita kena minum air, lepas tu tik 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 tik, ambil masa sikit kan. Okey. Nampak tak? Dia serap masuk usus kita yang panjang tu kan. Tengok apa jadi. Dia serap minyak, segala minyak yang kita makan tu kan senang, kan sedap kan. Jadi macam mana kita nak buang yang sembelit, tak berak-berak banyak hari. Ramai ya, bahaya tau sembelit. Nampak dia dah serap. Makan, lepas kita ni tengok apa jadi. Lepas kita minum, dia serap dalam usus kita yang panjang tu. Kan? Dia dah. Nampak? Dia serap semua minyak. 8 jam tau, 8 jam. Kasih masa 8 jam Okey. Baik saya ada beberapa orang sahabat bersama saya hari ni. Nampak? Dia turun sikit. Jangan terkejut ya kalau mangkuk jamban anda warna hitam-hitam turun berlendir-lendir. Jangan terkejut. Nampak? Dia dah serap. Lalu kat usus kita yang berapa meter panjang tu? Sangat panjang ya. 5 kali ganda. Kita semua suka makan tu sikit-sikit tau. Sikit. Dia serap semua. Teng. Tu yang bila kita buang air besar, dia akan turun. Nampak? Macam tu turunnya. Okey. Jadi itulah demo kita untuk hari ini. Amalkan untuk 10 hari. Kalau selepas itu kita amalkan dia selang beberapa hari ya. Selang beberapa hari, ataupun bila kita dah habis sekotak, lagi sekotak tu kita ambil selang seminggu sekali. Seminggu 2 kali cukup. Bila nak ambil? Dalam pukul lepas isyak sebelum tidur. Setiap malam. Malam yang kita nak ambil. Okey? Air sejuk bancuh. Nanti saya buat video shake pula. Okey, selamat mencuba. Semoga sihat sejahtera semua. Amin.